semua ni dalam keadaan kecil betul. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya ingin tahun ini adalah tahun Hari Raya, menyampaikan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin kepada yang mengenali diri saya. Itu saja. Okay. Sekian, terima kasih. Maaf Zahir dan batin kepada semua rakyat saya yang lembut. Nenek, selamat. Selamat Hari Raya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya yang kedua pada tahun 2011. dan maaf Zahir batin kepada siapa yang mengenali diri ini. Happy Gula. Ucapan saya pada tahun ni, alhamdulillah puasa tahun ni raya tahun ni meriah sekali. Dengan suasana tetamu yang hadir pada tahun ni meriah. Lantai separuh 1000 batang tinggal 1000 batang gitu. Oh, cepat habis. Pada pukul 12 dah habis ah. Tetamu di jalan pun dah ni kalau kau. Mana tetamu mana? Tunjuk. Ada. Oh, ni. Ada di luar ramai. Oh, ramai luar ada berata. Tapi sayang ni aja dah ada dah. Raya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini pagi 1 Syawal saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin jika ada terkasar bahasa, terlanjur tindakan. Minta maaf ya. Saya fikir Wan Fauzi ingin mengucapkan terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Podin dan keluarga mereka dengan ucapan selamat bahagia. Dan saya fikir Wan Fauzi bertugas menjaga tempatnya DSZ dengan amanahnya, dan saya sedaya upaya membentang keganasan. Okey, sekian. Jadi tidak dapat raya kampung tahun ni. Sekian, terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada Linda dengan Raziz yang meninggalkan anaknya dengan papasan sama. Sial, tak apalah, bisa jaga sekejap dah. Raziz, balik kata baru dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Allah mana kasong tu? ini makan nasi minyak yang dibuat oleh Cik Da. Nak kata apa itu jauh. Apa? Tu bukan dalam. Dia kekis. Saya fikir Wan Fauzi yang menjaga tempat Podin dengan tegasnya mengucapkan selamat raya Maha Zahir Batin Podin, dan jangan lupa duit raya. Assalamualaikum. Aku hantu raya. Sebenarnya hari baik, bulan baik ni, aku nak ucap selamat Hari Raya Maha Zahir Batin. Dulu aku selalu takut-takutkan korang. Lepas bulan puasa ni aku kacau korang balik ya. Jumpa lagi. Hingga sampai tahun depan. Selamat Hari Raya. Sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa.
Ramadan, sebulan berpuasa. Di Basyawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafkan. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kui dan mui beranikah macam-makanlah, jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati, kawan pernah memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik, Hai duit raya lupa nak diberi. Ya Latin, aku balik dulu Terima kasih Amak. Nak balik pun tak nak lagi aku. InsyaAllah susah. Aku datang yang bilik. Aku rumah dengan Yaji okey. InsyaAllah. Kau kosong okey. Datang dengan Yaji okey. Rumah bagus ni. InsyaAllah. Yazi nak ke beraya dengan I. Assalamualaikum. Salam. Bye Amak. Ya Allah, sampai sudah dia orang tak nampak aku.